Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih masih memilih podcast Rasa Oren untuk segmen kali ini. Kita bersama dengan 18 finalis Anugerah Usahawan Felda 2025 yang mana kita bersiaran di Institut Semarak Felda dalam segmen Trade Talk. Dan hari ini istimewanya kita membawakan kepada anda usahawan yang sedang mengukir nama di persada perniagaan di Malaysia, khasnya di tanah rancangan Felda dan juga di luar rancangan Felda, yang mana mereka ini bertumbuh dari dasarnya hinggalah mengukir nama di persada perniagaan Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan Amsyar Holding Sendirian Berhad, iaitu Encik Muhammad Amri bin Manas. Bukan, salah. Amni Food Industry Sendirian Berhad saja je. Okey, iaitu Abdul Raziz bin Mat Salim daripada Kahang Timur, wilayah Segamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi Mood Raya ini. Mood Raya lagi. Alhamdulillah. Okey, kita nak tahu sebelum kita pergi kepada produk-produk ni, kita nak tahu latar belakang dan juga sejarah Amni Food ni sendiri. Adakah Encik Abdul Raziz ini sebagai pengasas ke ataupun macam mana? Baik, terima kasih kepada host hari ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Felda kerana menjemput untuk program podcast pada hari ini. Lama dah impikan program ni sebenarnya. Alhamdulillah rezeki saya pada hari ini. Okey, baik. Nama saya memang Abdul Raziz bin Muhammad Salim. Saya merupakan anak peneroka di Felda Kahang Timur. Kahang Timur. Memang anak jati Kahang. Memang anak jati Kahang Timur. Memang dari saya menetap di situ, parents saya menetap di situ dari umur saya 2 tahun. 2 tahun. So daripada situlah. And then serba sedikit tentang latar belakang saya. Saya mendapat pengajian di Universiti Teknologi Malaysia dalam ijazah pengurusan teknologi manufacturing dan juga ijazah di dalam bidang kulinari. So memang ada latar belakang makanan lah. Memang ada latar belakang berkisar makanan. Dengan makanan ni, okey. Sebenarnya berkisar dengan makanan ni, saya suka saya nak cerita satu story ni lah. Dia is a real story. Puncanya tentang macam mana saya lebih cenderung untuk menceburi bidang makanan ni ataupun masakan ni bermula daripada kampung lah. Of course bermula daripada rumah Felda yang sederhana dulu tu. Daripada situlah kita masa zaman-zaman saya kecil tu ekonomi kita tak berapa nak bagus, masa dalam permulaan lagi dan sebagainya kan. So parents saya ni seorang yang rajin dan tidak berlatar belakangkan any pendidikan. So kita berusaha keras untuk survive dan saya merupakan anak tunggal pada mereka. So the only one lah. So kita kena ke ladang dan kita juga kena ke dapur. So siang di ladang, malam di dapur sebab siang tolong ayahnya, malam tolong maknya lah. So lebih kurang macam tu. Sebab mak saya ni suka masak. Dia suka masak dan jual. Daripada situlah saya belajar kenapa mak saya ni suka masak dan dia sebenarnya kepuasan dia bukan berniaga. Dia suka menjamu orang. Itu sebenarnya rahsia tukang masak sebenarnya. Sebab di Felda kita memang dah ada tradisi kan, mengunjung, sharing lauk dan sebagainya kan. Daripada situlah mula rasa timbul tu dan alhamdulillah Allah izinkan untuk kedua orang tua saya berniaga di dalam Felda. Masa itulah. Memang ada kedai lah. Memang ada kedai dulu masa zaman saya kecil. Di Kahang Timur. Masih lagi ada ataupun sekarang tak ada dah. Sekarang dah tak ada dah. Ayah saya dah tutup dah semua. So anak dia lah yang cuba meneruskan legacy dia tu kan. So daripada situlah kita mula berniaga dengan menjual barang-barang pertanian. Barang-barang pertanian. Masa tu tahun berapa? Saya ingat saya masa tu tahun 90, 89, 90. Itu dah start 90-an lah. 90-an. 98 masa zaman gawat ekonomi itu pun dalam keadaan tu pun ada berniaga lagi. So kita berniaga air tebu, berniaga keledek, ubi yang ditanam oleh sendiri bapa saya. Mana hasil sendiri? Proses jual. Betul. Disebabkan kegawatan ekonomi dulu kan. Masa zaman harga sawit tidak berapa baik dulu. So kita nak survive dengan cara macam ni lah. Kita pergi ke sungai cari ikan, kita jual ikan. Kita pergi tanam ubi, keledek. Benda ni lah yang kita jual balik. Dan mak saya pula dia ambil ni hasil-hasil tanaman ni, dia buat kuih. So saya pula jadi ejen penjual dia.
Saya kena so pergi ke rumah jual di kawasan Felda tu sendiri. Daripada situlah saya masa tu pun saya tak sedar saya ada. Boleh dikatakan Kahang Timur ni memang kenal sangat lah ni. Kalau tak kenal ni bukan orang Kahang Timur lah ni. So lebih kurang macam tu lah. So daripada situ lah timbul minat dia. Tapi perjalanan tu bukan mudah lah bagi saya. So saya pula masa tu duduk kat kampung. Biasalah kawasan Felda, anak-anak Felda ni nakal-nakal. Ya, itu biasa. So selepas ibu saya meninggal dunia pada umur saya 11 tahun. So saya diamanahkan oleh saya untuk belajar di Kuala Lumpur. Masa tu saya tak pernah langsung pun tahu KL tu apa, bandar tu apa. Memang betul-betul datang culture shock lah. Kata shock. So saya pula dihantar dekat di KL masa tu, diberi tiket daripada bus stand keluar tu. Saya berikan tiket dan bermodalkan duit RM50. Dia kata pergi naik bas, nanti sampai ke Pudu Raya. Masa tu Pudu Raya kan. Betul. Sampai di Pudu Raya ada orang yang akan ambil untuk masuk ke sekolah yang saya nak masuk. So daripada situlah saya terus pergi je. Saya cakap tak apalah, saya pergi je lah. Memang tawakal Allah lah. Pergi gamble je. Gamble. Okey. Sebab ayah saya, walaupun saya anak tunggal, tapi saya tak dapat lah. Macam orang cakap kan, anak tunggal ni anak emas kan. Saya tak ada. Tak ada. Special tu tak ada. Memang tapi maknanya kat situ sikit sebanyak memberi pendedahan lah. Dan itulah orang kata pengalaman tu mahal sebenarnya kan. Okey, itu sedikit sejarahnya. Kita pergi pula kepada Amni Food ni. Macam mana bermulanya tertubuh Amni Food ni? Tertubuhnya Amni Food ni sebenarnya masa zaman waktu saya bekerja masa tu, banyaklah pengalaman saya dalam, sebab saya kerja dalam banyak bidang. So antaranya dalam tourism, dalam travel. So dalam travel lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. Tetapi masa tu saya dah memegang sertifikat dalam culinary. Cuma saya tak memang dah ada sijil lah. Dah ada lah. Cuma saya tak praktis sebab masa tu habis saya graduate. Sebab dah 2 kali graduate kan. So dia dah habis duit banyak. So kita kena whatever peluang kerjaan yang ada depan mata. Masa tu saya belum grad lagi, saya dah ambil dah. So saya terus kerja. Alhamdulillah peluang travel. Dan daripada situlah sebenarnya saya diberi banyak peluang untuk mencuba macam-macam masakan. Sebab saya bekerja dalam bidang tourism. Kita jumpa kat hotel dan sebagainya kan. Tambah pula ada sijil chef kan. So daripada situ terus saya bekerja dengan satu company ni. So company ni buat consultation untuk food service equipment. So sebagai contoh kita ada peralatan teknologi dalam pembuatan bukan makanan. Pembuatan, dia main lebih kepada food service operator macam restoran, macam chain account kan. So macam kopi-kopi yang besar, kios yang ternama. So saya get involved dalam dia punya R&D dan sebagainya. Daripada situ saya banyak diberi pendedahan. So apa sebenarnya F&B ni? Food and the real F&B industries ni. Alright. So, tapi dalam masa yang sama, tercetusnya idea tu disebabkan oleh banyak permintaan orang kata. Sebagai contoh, saya jumpa satu klien ni. Dia kata, chef, saya tak nak beli equipment saja. Saya nak beli sekali dengan you punya resepi. Because dia minta kita terus buat R&D untuk dia. Dia minta terus dengan R&D. Saya cakap, ini peluang. So saya cakap ini peluang yang ramai saya rasa. Sebelum tu belum pandemik lagi masa tu. So masa tu belum pandemik, tapi kita dah dapat jangkakan perkara yang akan berlaku. Kita cuma dengar rumor sajalah. Pelbagai rumor kan di luar negara dan kita tak jangkakan yang betul-betul. Masa tu di luar pada Malaysia lah. Tak, dalam Malaysia lagi. Dalam Malaysia lagi. So lepas tu lah kita cakap tak apa, kita boleh buat something untuk help this community. In order untuk kita boleh provide dia, kita boleh advise dia dari sudut peralatan, tetapi dari sudut makanan. Sebagai contoh, kebanyakan mostly yang saya jumpa F&B operator, kebanyakan ni engineer. Kebanyakan macam mana lah, pelik-pelik tu tahu tak? Kebanyakan dia engineer betul. Because dia orang punya dia ada satu, saya tak tahulah, mungkin dia punya passionate tu tahu. Dia kadang yang saya jumpa dia bukan dia tak minat masak tu, tapi dia minat menikmati makanan. Betul. The passion of the food itself. Kan? Betul. So dari situlah saya tubuhkan Amni Food Industries dengan satu visi untuk sebab nama Amni itu sendiri adalah keterangan dan keamanan. So kita F&B ni satu industri yang
orang yang kental saja, orang yang betul-betul cekal saja yang boleh survive. Betul. Betul. Sebab dia industri yang kita tak boleh nak 9 to 5, Yes. 8 to 6, tak ada. Dia tak ada orang kata The moment kita masuk je dalam F&B industri memang kena terjun. Memang kena berenang, kena main selut semua. Habis. Okay. So daripada situlah. Masa tu tahun berapa tu? Kita started sebelum pandemik, mana before 2019, 2021 after pasca lah. Pasca. So sebelum pandemik itu kita dah start set up slowly lah. Tapi sebelum saya set up di food industry ni pun kita ada banyak lagi, saya ada sendiri personally ada banyak lagi perniagaan lain yang kita tubuhkan tetapi tidak berjaya lah. So kita cuba dan alhamdulillah. Maknanya sebelum Amni Food ni memang ada trial lah. Ada banyak. Kita ada beberapa syarikat yang kita buka, tetapi dengan tak ada hala tuju yang betul. Ya. Direction yang betul. Betul. So macam itulah. So itu sedikit tentang pengalaman Amni Food ni sendiri. Okey, kita go through pula kepada apa yang berada di depan saya ni. Ni ayam rempah. Ini semua retort. Bukan. Okay. Tu nak tanya tu. Biasa kalau yang macam ni RTE. Kan? Ready to eat. Tapi dalam bentuk frozen. So semua ni dalam bentuk frozen. So popia dendeng. Wow. Popia dendeng daging, kita ada. Yang ni RTE lah. Oh bukan, yang ni bukan ready to eat, ni kena masak juga. Okey, memandangkan tadi saya cakap kita more fokus dekat, kita panggil segmen HoReCa lah, hotel, restoran and catering. Okey. HoReCa. So dia orang ni, industri ni dia not say against, tetapi dia lebih cenderung ke arah cook and chill. Maksudnya dalam sejuk beku. Sebab dia orang nak reheat balik dan nak serve dekat customer. Actually saya lihat dia lebih pada memberi kemudahan kepada HoReCa tadilah. Since dia tak perlu nak chef, ialah tak perlulah bergasak kat belakang. Orang kata nak buat ni semata-mata satu pinggan mostly biasa 5-6 keping. Betul. And then customer datang, okey saya nak popiah ni saja. Oi masak oi. Sebenarnya itu yang kita, kalau kita duduk sebagai customer ataupun ni kan, kita cuma nampak dekat surface makanan ni sedap dan tak sedap. Ya. Tetapi di belakang tu preparation dia tu kita tak sure. Kita sometimes bukanlah kita nak kata dia tak menghargai suatu makanan tu, tetapi it's okay to comment, tapi you have to think juga ada orang kat belakang tu yang sangat bekerja kuat. Tapi betul-betul. Saya teringat satu scene bahawa seseorang yang passionate pasal makanan ni, actually dia it's about kesedapan tu sendiri, betul satu. Tetapi dia boleh terfikir pula macam mana dia boleh bayang bahan apa yang dipakai, macam mana dia buat. Itu betul-betul orang kata yang passionate, betul-betul dia kata dia punya imaginasi dan dia punya creativity tu. Nak cungkilkan, nak keluarkan. Itu yang macam chef cakap tadi, tak tahu kat belakang ni dia punya berparang. Betul. In order untuk macam kalau kita buka small restaurant dalam sitting 40 sitting, kita still boleh manage, contoh husband and wife. Tapi bila dah more bigger, kita perlukan sistem. Dan untuk mendapatkan sistem tu ataupun untuk create the sistem tu yang merupakan cabaran lah. Terutamanya di bahagian dapur untuk dapatkan konsistensi, setiap hari keluar produk kualiti yang sama dan sebagainya. Untuk dapatkan contohlah 1, 2, 3, 4, 5 keping popia ni yang dalam gambar ni kan, berapa lama R&D yang diperuntukkan? Kalau untuk kita ada banyak series. Kita fokus untuk popiah ni je dulu. Sebabnya tahu banyak ni. So kita ada banyak series untuk kita panggil kategori snacks. So snacks ni nampak simple, popiah ni memang traditionally dalam zaman dulu kan. Tetapi untuk buat satu flavor ni kita memerlukan paling kurang 3 ke 4 bulan. Engkau 3-4 bulan. Tapi yang dapat gak goreng dah siap balik goreng cap. Oh sedap. Dah tu. Sebab R&D dia bukan sekadar untuk rasa. Bila kita dah scale up in mass dalam production yang besar, kita kena tahu capacity, kita kena tahu the process tu setiap SOP dia macam mana. Kalau dulu kita masak 50 kilo daging, sekarang kita masak 500 kilo daging. So berapa ramai pekerja, peralatan dia apa, SOP dia apa. Bagi saya yang paling penting sekali life shell itself. Chef life tu. Dia punya jangka hayat makanan. Jangka hayat dia tu. Kalau tengok kat sini, yang ni memang expired date 2000, alamak, tak nampak. Yang ni kita tengok ini. Ini 2026. So manufacturing dia at least setahun sebelum.
kebiasaannya. Dan kita ada beberapa juga. Yang ni peri-peri ni pun berfokus pada ayam lah. Berayam. Yang ni perisa lah, peri-peri ayam rempah. Yang ni lada hitam Thai. Okey. Yang ni pula kat belakang ni. Yang ni killer produk ke macam mana? Sebenarnya to be honest, ni adalah kedua produk utama saya masa mula-mula saya berniaga dulu. Dan ni dah beralih, dia dah ada daripada packaging yang asal sampailah ke tahap yang ni sekarang. Okey. So dia dah melalui fasa pertumbuhan So dia dah daripada packaging yang kita yang dulu orang tak kenal. So sekarang dia ada very commercial packaging dan dah ada sijil halal. Lebih mudah. Lebih mudah lah. So yang ni yang kita panggil ready to cook. Ready to cook. Maksudnya kita dah buat preparation tu awal. Kita dah tolong buat preparation. Sebagai contoh dia nak buat kambing kan, dia nak grade kambing, contoh kita nak makan kambing bakar dalam satu plate kan. Dia kena beli kambing, dia kena perap, dia kena simpan, dia kena sore baru dia nak masak. Sekarang tak perlu. Dia boleh beli daripada kami. So dia boleh terus masuk dalam freezer as a storage. Lepas tu dia defrost dan terus masak. Okey. Cerita pasal beli daripada kami. Yang sebut chef tadi. Beli daripada kami. Macam mana nak dapatkan? Macam mana nak beli tu? Baik, alhamdulillah dulu kami bermula memang direct selling. So kita banyak B2C, jual secara direct lah. Dan kita beralih kepada e-commerce. Dalam masa yang sama, kita juga alhamdulillah pada tahun lepas dengan tahun ni, kita dah beralih kepada satu lagi channel iaitu kita panggil Modern Trade. Modern Trade, okey. So di Modern Trade kita akan masuk ke supermarket dan minimarket dan sebagainya. Of course kita punya ejen juga di sekitar Putrajaya, KL dan Selangor. Dan dia dah merebak sekarang ke Pening, ke Johor. Itu antara kawasan jangkauan lah. Okay. So dan in future ni kita plan to Sabah dan Sarawak dalam proses untuk kita ke sana juga. Tapi yang paling penting insya-Allah saya tak boleh nak mention nama pasaraya tu. So saya tak boleh nak mention. Takut kena serbu. saya because kita ada still kita dah sign agreement dan sebagainya. Tapi it's not really official lagi lah. Really official lagi, tetapi dia dah berada dah. InsyaAllah memang senang nak mudah dia. Kalau kata nak membeli secara online, ada link ke ataupun macam mana? Kita ada di kita punya e-commerce platform. Kita ada Shopee dan juga TikTok. Shopee pun ada. So kita pun ada kita punya own website dan website kita pun ada. Okey. So nak guna keyword AmniFood HQ. AmniFood HQ. So anda di luar sana yang okey, kalau tengok packaging ni saya berlapar ni. Oi, geram rasa kan. Boleh search di Shopee dan juga TikTok. TikTok ada TikTok ada AmniFood HQ. So boleh dapatkan di platform-platform tersebut. Kalau kata nanti secara officialnya diumumkan launching, grand launching ke soft launching ke, yang itu tunggu official statement daripada AmniFood. Dan mereka ini mengharapkan doa anda untuk melangkah ke step ataupun langkah peringkat seterusnya untuk menjuarai Anugerah Usahawan Felda 2025. Jadi stay tune podcast Rasa Oren Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.